Okey, pada hari ini kita buat satu lawatan untuk kita nak cuba nak menyelesaikan masalah rumah lah. Yang mana sebelum ni kita seperti yang diketahui dia ada masalah untuk memohon rumah. Jadi kita akan cuba tengok dan apa-apa keputusan nanti kita akan maklumkan masa terdekat lah. Selain rumah tu ada keperluan lain tak masalah? Bersekali dengan rumah tu kita akan masukkan sekali elektrik dan juga air lah. Dan buat sementara waktu ni kita akan cuba selesaikan tempat tinggal dia ni. Kita akan cuba sempurnakan dan insyaAllah sebelum raya haji benda tak akan selesai lah. Jadi kita telah lihat situasi keluarga ni beberapa hari yang lalu lah. Setelah kita dapat info daripada masyarakat sekitar, kita dapati sebenarnya masalah ni telah berlanjutan sebenarnya 4 tahun yang lalu. Tapi masyarakat tak sedar kerana dia duduk agak ke dalam, terpecih. Dan sementara lagi beliau ni sebenarnya berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Katanya di Kampung Buluh saja dia telah sewa sebanyak 10 buah rumah pindah dan beberapa tempat lain lah. Dan akhirnya bila dah banyak kali pindah sana pindah sini, dia buat keputusan untuk menetap dan tinggal sini walaupun dalam keadaan yang serba tidak sempurna. Seperti mana yang kita lihat lah, rumah dia tak ada atap, tak ada dinding asalnya, bansal saja. Dan insyaAllah lah kita akan sama-sama tengok dan bantu mana-mana ruang dan peluang yang ada demi untuk pastikan bahawa perkara itu dapat diselesaikan dengan baik, insyaAllah. Semua bantuan tu ada sebenarnya, tak ada masalah, tak timbul masalah bantuan. Tapi masalah dia yang paling utama ialah nak rumah. Itu je, tempat tinggal yang sempurna, yang macam orang lain ada rumah, ada elektrik, ada air sebagainya. Dan kalau kita lihat pun memang sangat daer lah dengan bangsa dia, dengan kemudahan air tidak ada, yang tidak sempurna, air pun air parit, air alur, kemudian elektrik tidak ada. Jadi ini perkara yang pokok pada yang kita nak selesai lah, insyaAllah.